Impian beli rumah terkubur, pemuda terperangkap jadi penama kedua kereta abang. 28 Mei 2025 di The Reporter. Seorang anak muda terpaksa melupakan impian beli rumah pertama selepas permohonan pinjaman perumahan ditolak bank kerana wujud komitmen kewangan yang tidak disedari atas nama sendiri. Ini dikongsi oleh ejen hartanah Puan Rubiah Azman. Lelaki dalam usia 20-an datang pada membeli rumah berharga RM170,000 sebagai pelaburan hartanah. Peringkat awal kelayakan pinjaman semua kelihatan lancar. Namun apabila permohonan dihantar kepada pihak bank memaklumkan terdapat satu lagi rekod pinjaman kereta atas nama pemohon yang tidak dimaklumkan sebelum ini. Okey. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Okey. Yang pertama, kenapa semua nampak lancar? Boleh jadi dua perkara. Yang pertama adalah tak tarik sikris, cuma bagi tahu berapa komitmen saja. Sebab tu pemohon ni tak tahu yang komitmen dia ada di sikris. Okey, sebab tu permohonan ditolak. Yang kedua, apabila permohonan ditolak, maksudnya permohonan tu bank telah tarik sikris untuk buat prosesan, baru nampak. Lepas tu, ini ialah perkara yang biasa, okey. Sebab tu apabila anda nak beli rumah, biasanya saya sebagai ejen hartanah, saya akan terus panggil banker, call you dulu. Dan banker akan buat kiraan dan kalau boleh buat saringan awal. Saringan awal maksudnya anda kena bagi IC dengan tanda tangan borang permohonan. Tak boleh sebarang tarik sikris Nanti compliance akan datang, banker akan kena tahu. Tak boleh. Itu salah di undang-undang. Sikris anda adalah maklumat peribadi yang hanya boleh ditarik dengan kebenaran anda. Dan dalam situasi ini anda nak beli rumah kan, anda beli kebenaran kepada bank untuk buat saringan demi permohonan pinjaman perumahan anda. Jadi baru banker boleh tarik sikris dan beritahu anda. Okey? Sebelum tu Ruby bertanya sama pemuda tersebut ada buat pinjaman yang sebelum ini, namun pembeli tersebut menafikannya. Okey, bagi mendapat kepastian, tengok Ruby membuat carian melalui sistem SITOS dan SIKRIS dan dapati memang wujud pinjaman kenderaan aktif di bawah namanya. Soalnya sebagai banker dulu saya pun buat saringan melalui telefon saja. Dan memang ada bila masuk kes macam ni, ada loan ni saya tak tahu. Habis. Personal loan loan kereta lah, kadang-kadang jadi penjamin lah. Dulu penjamin yang biasa saya jumpa dulu ini kereta ni saya jadi penjamin, adik saya nak beli, atau ayah saya nak beli, abang saya nak beli, keluarga nak belilah, atau kawan yang lagi teruk kawan nak beli kereta atau motosikal, dia jadi penjamin, kawan dia tak bayar semua, dalam sikis dah koyak, dah nampak kan, dah koyak tau. Dan sekarang ni kawan pun tak ada, hilang, dalam rumah pun gaduh, macam mana? Itu adalah satu perkara yang memang selalu saya jumpa lah. Okey, menurut lelaki itu, kereta tersebut sebenarnya digunakan abangnya dan dia hanya memberikan salinan IC serta penyata gaji untuk membantu beli kereta. Menyangka dirinya hanya sebagai penjamin. Rupa-rupanya dimasukkan sebagai peminjam kedua dalam pinjaman tersebut. Anda faham? Anda faham beza penjamin dengan pinjaman kedua tak? Faham tak? Penjamin maksudnya nama anda tak ada dalam sikris. Okey? Kecuali kalau orang yang anda jamin tu sudah tak bayar, baru akan muncul di sikris. Peminjam kedua macam joint loan lah, rumah joint loan terus. Nama kedua-dua orang akan ada dalam sikris. Dalam sikris akan nampak komitmen kedua-dua orang ni ada housing loan. Okey? Walau bagaimanapun, jangan sebarang suka pinjam atas dasar kesian ke, atas dasar keluarga ke, IC dan slip gaji anda. Slip gaji anda tu sangat-sangat berharga tahu untuk beli rumah. Terutamanya slip gaji kerajaan. Orang yang kerja kerajaan ni memang ramai orang suka sebab slip gaji anda sangat-sangat bernilai. Okey? Nampak ni Ruby turut mencadangkan agar laki itu membuat pinjaman bersama dengan abangnya, namun cadangan tersebut ditolak oleh si abang. Tengok. Budak tu dah tolong abang dia, sekarang dia nak minta untuk abang untuk tolong beli pinjaman rumah, dia tolak. Berbaloi ke tak? Tak berbaloi langsung. Ini saya teringat juga satu kes di mana kakak minta adik join loan tau.
minta adik join loan untuk beli rumah, tapi adik belum ada rumah dan nama adik pun tak ada dalam SMP. Dalam perjanjian jual beli tak ada nama adik tau. Nanti kakak tu senang cakap, kalau lain kali adik nak beli rumah, saya boleh pinjam nama. Sebenarnya pendapatan adik tu sangat-sangat kecil, bawah daripada 1,500 sebulan, baru mula kerja, dah tersangkut dengan loan kakak. Ini saya sebenarnya memang rasa tak adil lah. Memang tahu itu tidak adil, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Saya diam saja. Okay? Saya tengah buat kerja, itu kerja saya diam saja. Saya tak boleh buat apa-apa. Ini adalah urusan keluarga anda. Dan ejen hartanah atau banker ke, kita tak boleh masuk campur, ya. Ejen pun ada cakap lah, jangan senang-senang percaya orang lain, pinjam dokumen dan tanda tangan. Tiba-tiba ada komitmen yang kita sendiri tak pernah pohon. Okay? Nasihati orang ramai benar-benar faham peranan mereka dalam satu pinjaman. Ini saya dah huraikan, penjamin atau penambah kedua. Dan walau bagaimanapun, kedua-duanya boleh menjejaskan kelayakan pinjaman anda. Okay? Walau bagaimanapun, kedua-dua, saya ulang boleh menjejaskan kelayakan pinjaman anda. Okay? Saya harap perkongsian seperti ini, cerita ini akan beri anda sedikit kesedaran tentang keuangan. Dan macam mana bank berfungsi, kredit berfungsi. Kadang-kadang pinjaman rumah anda ditolak. Saya harap anda pun dapat iktibar dan belajar daripada cerita ini. Okey, Kenny sini dari Ikat Hartanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.